Hai awak. Makan apa hari ni tu? Ni bukan roti canai biasa tau. Ni level lain macam punya. Roti canai sarang burung paling steady. Luar dia garing tau. Tapi bila korang belah je telur mata kat tengah tu, cair weh. Yang penting dia ada extra sardin lagi. Ini yang membuatkan memang best sangat ni. Lepas tu kita gabungkan kuah banjir dengan kuning telur ni. Memang buat korang tak cukup satu. Korang percayalah, memang tak akan cukup satu. Okey, siapa yang tengah lapar tengok video ni, kita geng. Kita tunggu dulu dia bungkus. Lupa pula tadi ada extra sardin. Dia tak letak lagi. Lepas tu baru dia letak kat atas tu extra sardin. Atas roti canai sarang burung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dulu ya. Memang sedap. Korang harus cuba roti canai sarang burung ni. Bye.